Kucing memang tak boleh cakap, tapi diorang boleh rasa segalanya. Jom kakak share bukti kucing ada perasaan. First sekali, kalau kucing tu rasa gembira, especially bila dibelai, main atau dapat makanan kegemaran. Boleh nampak dari segi bunyi pering dan bergeser badan. Kedua, kalau kucing ni akan rasa takut atau cemas bila diorang dengar bunyi kuat, jumpa orang asing atau bawa diorang dekat tempat yang baru. Kita boleh nampak dari segi telinga diorang ke belakang, mata diorang terbeliak, badan kaku. Benda ni kita selalu terlepas pandang. Kalau kucing tu rasa marah ataupun kecewa, kemungkinan kita selalu abaikan dorang. Lepas tu ganggu masa tidur ataupun buat benda yang dorang tak suka. Jangan selalu tahu, nanti dorang boleh stres. Akhir sekali, kucing ni pun ada perasaan sedih ataupun sunyi. Lagi-lagi bila kita tinggalkan dorang terlalu lama atau dorang kehilangan kawan ataupun parent dorang sendiri. So, kucing korang kat rumah macam mana? Cuba share.